Ini kita nak sarapan lontong yang beli dekat pasar pagi tadi, dekat pasar Sarak. Bismillah. Okey, dalam dia ada kobis, ada tempe, tahu, kacang panjang. Saya tak tahu lah aku apa lagi. Ada pucuk ubi, ada nasi impit, toge. Wow, sedapnya. Lupa follow, like, comment and share. Kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Tegak dulu. Biasanya aku akan tambahkan sedikit gula. Ini dah jadi macam tradisi aku daripada kecil lah. Orang tua aku, mak aku, kakak aku akan campurkan gula sikit. Lemak tumpah. Mantap. Tengok dulu kamera. Nasi impit yang terakhir. Selesai makan, selesai sarapan. Terima kasih pada yang support. Jangan lupa follow, like, comment and share. Tengok apa aku nak masak, apa aku nak makan nanti. Stay tune guys. Assalamualaikum.